Padah, Rosmah Mansur saman Harith Iskandar isu BODYSHAMING ketika persembahan komedi. Jahat, hodoh dan menjijikkan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Datin Seri Rosmah Mansur memfailkan saman terhadap pelakon dan pelawak Harith Iskandar atas dakwaan menghina rupa paras serta fizikalnya dalam satu persembahan komedi pada Januari lalu. Rosmah, 75, memfailkan tuntutan saman berkenaan pada 9 Jun lalu berhubung persembahan Harith Iskandar, The Outspoken Comedy Tour yang berlangsung di Hotel Swiss Garden, Melaka. Dalam pernyataan tuntutannya, Rosmah mendakwa Harith memaparkan imej makhluk halus sebelum menayangkan gambarnya kepada penonton. Sebelum paparan itu dibuat, Harith didakwa memberitahu penonton bahawa seseorang yang melihat cermin pandang belakang ketika memandu di jalan gelap akan melihat sesuatu yang menakutkan. Menurut Rosmah, tindakan tersebut menggambarkan dirinya sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengaitkannya dengan makhluk halus. Kenyataan berkenaan dibuat dengan niat jahat untuk menjatuhkan maruah dan mencemarkan nama baik saya, selain bertujuan mengaibkan saya melalui penghinaan bentuk fizikal, body shaming. Perbandingan ini serius kerana ia tidak dibuat dalam konteks neutral atau dalam perbincangan biasa, sebaliknya ketika persembahan komedi di hadapan penonton secara langsung bagi meraih gelak tawa dan hiburan daripada orang ramai, katanya. Kenyataan itu juga untuk merosakkan reputasi, maruah dan nama baik saya. Oleh kerana kedudukan saya sebagai seorang figura awam, isteri bekas Perdana Menteri, penaung kepada pelbagai badan amal dan persatuan, serta individu yang pernah menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan di dalam dan luar negara, katanya. Penerbitan kenyataan yang didakwa fitnah di dalam TikTok itu telah dibuat tanpa pengetahuan atau persetujuan saya dan kenyataan tersebut tidak merangkumi konteks penuh persembahan komedi itu, katanya.